Jom kita belajar cara buat konten Olive Power Up, produk daripada Olive House. Sebelum ni Kak Tin dah share USP produk, khasiat produk, now target audience pula. Kalau kita perhatikan, halal organik, meningkatkan energi dan stabilkan mood kan? So siapa rakyat Malaysia yang perlukan agak-agak? Jom Kak Tin share. Paling ramai dekat Malaysia ni ialah orang yang bekerja yang mempunyai tekanan kerja yang tinggi. So apa masalah mereka yang kita boleh relatekan dengan Olive Power Up? Bila tekanan kerja tu tinggi, mood memang cepat swing. Selalu rasa stres, even dah cukup tidur, dah tidur lama pun tetap akan rasa penat. Ini normal kan? So orang-orang yang macam ginilah yang kita nak masukkan dalam konten kita, and kita nak target untuk mereka tengok video kita and membeli Olive Power Up. Itu golongan pertama, high pressure working people. So kita kena faham apa pain mereka. Pain mereka ialah bebanan kerja tinggi, bekerja dengan timeline, kena kejar deadline, betul tak? Jam kerja, traffic pergi balik kerja. So ini semua adalah faktor-faktor yang menyebabkan mereka ni stress dan mereka rasa macam tak cukup rehat, asyik penat je. So ramai tak orang macam ni dekat Malaysia? Ramai. Dan orang yang macam ni lah kita nak dia tengok video kita and akhirnya dia membeli produk kita Olive Power Up ni dan consume. Itulah yang kita nak. So bila kita tahu siapa yang kita nak target, kita tahu apa masalah mereka, next ialah kita kaitkan macam mana produk ni boleh bantu untuk selesaikan masalah mereka. So apa solution daripada Olive Power Up ni yang boleh bantu mereka ni tadi? Berbaliklah balik pada khasiat yang kita dah sebut tadi. Okay? Dan ingat, bila kita buat konten, kita kena tahu apa USP produk, siapa kita nak tengok and beli produk tu daripada konten kita, dan apa CTA yang kita nak pakai. Okay? So untuk CTA, komen untuk part 4.